Satu pasang suami isteri cerai tolak 3, suami memilih Cina buta dengan syarat bertulis lepas 3 hari. Kedua pasangan cerai, tapi berlaku sebalik, Cina buta tak mau cerai. Mohon pandangan. Pulak dah. Siapa tanya ni Cina buta ni? Sepasang suami isteri bercerai talak 3. Suami memilih Cina buta, syarat bertulis lepas 3 hari kena bercerai. Tapi lain, Cina buta ni cerdik. Lepas 3 hari, dak cerai-cerai. Terima kasih pada tukang tanya. Orang yang tukang tanya paling banyak pahala. Bukan tukang jawab. Apa? Sebab dia tanya, kita dapat berkongsi pengetahuan. Okey? Dak larat nak baca. Lepas ni soalan lisan sekejap . Ni suruh ustaz lain jawab. Lebih lagi molek jawapan dia. Lebih lagi kemah. Lebih lagi tepat. Baik. Dengar baik-baik. Bila kita faham soalan, faham jawapan mudah. Dia kata, suami isteri cerai talak 3. Bila talak 3, tak boleh kahwin dah. Sapamnya mati, sapa kiamat tak boleh. Kerana cerai hak boleh kahwin 2 kali talak saja. At-talaqu marratani. Talak yang boleh baik semula 2 talak saja. Faham lagi? Kalau lepas 2 talak dah, cerai pula selepas itu, jadi berapa? 3. Fala tahillu lahu min ba' hatta tankiha zaujan ghairah. Tidak halal lagi lepas tu, melainkan kena nikah dengan laki baru. Faham? Jadi bila nak baik semula, hendaklah ada 5 syarat. Ingat siapa-siapa yang cerai talak 3, nak baik semula dengan bini dia, ada 5 syarat. Batu kalau nak cerai, jangan cerai talak 3. Kalau boleh bini cerai, jangan cerai. Sapalah masanya tak boleh tolak dah, terpaksa juga cerai, 1 sudah. Orang dikira apa cerai ramah dia. Dia tak ada peduli dah. Dia sungguh. Orang jangan main. Rimah lagi. Jangan main orang. Jangan main. Orang hak jaga rimah tak berani. Sungguh. Ada seorang orang laki-laki rasa mati dah. Tahun 90-an jumpa dia di Terengganu tu, tapi orang Kelantan ni. Tapi dah tahu orang kampung mana dah ingat dah. Cerita lama. Dulu di Besuk tu, kalau orang takak rimah hak makan orang ripuk, orang pergi pasang jerak bila boleh dalam sarang. Rimah hutang ni kalau duduk dalam sarang, dia ngamuk. Gerbong, nyanyi ke dia. Faham lagi tak? Dia diam. Barang hutang. Dia pun kurung, tahu tak? Jadi panggil Pak Cik ni orang Kelantan. Pak Cik ni duduk Besuk tapi orang Kelantan. Pak Cik ni dia ada kayu kayu tah ke kayu apa tak tahu. Orang jabat panggil, kalau rimah hak dah boleh duduk diam, dia pergi tu, hot! Rimah pun, dah tunggu. Cerita lama dulu. Faham lagi? Tua dah kata, orang dalam 70-an umur. Tapi bisalah. Dia buat haid tu rimau. Jadi macam kucing. Jadi orang tanya Pak Cik dia, dah kalau Pak Cik nikah kau orang? Dah nikah seorang lagi? Tak berani tu. Dah ni rimah takut. Ni rimah tu. Dah rumah Pak Cik, rimah jadian. Jadi kalau parahnya. Mudah habis dengan kayu-kayu tak jadi apa. Tunggu. Bukan nak khabar Pak Cik tu tak betul. Nak khabar orang puan ni bisa je. Betul tak? Jangan main. Tok Guru gayu. Orang yang kalau Tok Guru sungguh gayu lah. Faham lagi? Kalau orang tengah bergendang sunat, dia lalu, orang berhenti kat Tok Gendang. Tu baru Tok Guru. Orang dah kata, orang segang. Hebat tak? Kalau dia Tok Guru tapi lalu orang dah berhenti, dah hebat lagi. Kita ngajar, baca kitab, ngajar. Mari seorang ulama, dia tengok, orang berhenti ngajar, orang segang. Tak gamak satu guru je. Betul tak? Tu orang hebat tu. Jadi dia lalu kat orang gendang ni, orang berhenti kat Tok Gendang. Tok Guru, faham? Bakang kan? Baik turun rumah tu, dia akak macam gini. Jadi macam nyakut baju misal. Faham?
Tapi bila tu guna balik rumah, jatuh bawah. Apa? Atas tu bentara guru. Bisa lagi atas tu. Kali wah itu tidur sejik tu imam. Baik. Bila kita dah cerak, jangan 3 kali. Sebab apa? Kalau dah cerak 3, fala tahillu, tiada lagi halal isteri itu lahu baginya, bagi suami, mimba selepas itu, hatta sehinggalah tangkiha berkahwinlah bini dia tadi zaujan ghairah, laki hak lain. Jadi bila dah nak baik semula talak 3, mesti 5 syarat. Dengar baik.